Nak strong or mild? Strong. Ni kita minum jus kopi. Tapi jus kopi ni bagus untuk diet. Hot flat white tu apa? Kopi dengan susu tapi yang tak ada Kopi dengan susu tak ada cold foam. Tanda tu apa? kopi with soda. Coffee with soda. Ada slight rasa hangus. Okey, bagi saya tanda satu. Dia sejuk kan? Okey, jom kita terangkan pasal makanan. Macam mana nak check nutrient makanan atau kalori makanan senang. Mana-mana sekarang kat internet boleh jumpa benda ni. Search je terus coffee kalori kat sini. So apa yang saya buat, saya baca detail sampailah saya jumpa maklumatnya ni. Dia tulis kalori sini kan, tekan je. Keluarlah maklumat tu. Kat sini tulis berapa kalori setiap minuman makanan semua. Mula-mula saya fikir saya nak ambil hot flat milk kan sebab dia 160 kalori. Lepas tu saya tanya dia apa air tu. Tapi air tu macam tak sedap. Tiba saya jumpa satu air dekat atas ni sebab dia punya kalori cuma 156 kalori. Nama dia tanda. Saya tanya dia. Lepas tu dia terangkan saya, okey, dia kata air kopi ada rasa madu sikit, lepas tu dia ada soda sikit. Macam sedap kan. So dia lah. So senang kan. Kalau you guys nak tahu kalori makanan kat internet banyak ni. Semestinya kita pergi mana-mana makan kat luar, kita tak boleh nak rasa sedap-sedap. Takkanlah minum air kosong je, minum air pano je kan. Boleh lah. Kita kena sedap kisah gula sikit. Kita rasa madu, ada soda, kuat satu. Kalau anda nak lagi banyak tips macam nak jaga pemakanan, turunkan berat badan, nak berdiet dan makan di luar, follow saya. Saya garanti lepas ni kalau anda makan kat luar tak perlu risau pasal diet.